Video ini mengandungi beberapa spoiler penting daripada Agent Ali The Movie 2 Misi Satria. Sekiranya anda masih belum menonton movie ini, tonton dulu dan baru tengok video ini. Sekian, harap maklum. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhai. So, spoiler alert, hari ini kita akan review movie Agent Ali 2 Misi Satria. Wow! Enjoy. Aduh, bosannya. Tak nak. Wow. Okey, saya sudah tengok Agent Ali The Movie 2 Misi Satria dan movie kali ini memang epic dan gempak habis. Sepanjang 2 jam saya tengok movie, saya tidak pernah rasa bosan. Sebagai peminat tegar babak aksi, it is a masterpiece. Dalam movie ini memang fight scene dia back to back. Hampir setiap babak confirm ada babak lawan yang kreatif dan menghiburkan. Antara kekuatan dan kelebihan movie ini adalah penceritaan dia yang lebih dark dan serius. Memang saya respect apabila setiap keputusan yang dilakukan oleh watak-watak penting ada consequences. Macam contoh, apabila Ali mengendahkan nasihat Alicia untuk tidak menggunakan sut Satria, terus babak-babak seterusnya menunjukkan Ali menewaskan hampir semua ejen mata termasuk Alicia. Memang sedih tapi gempak. Selain itu, babak lawan dalam Dimensi Iris memang kreatif dan epic. So, ni memang saya spoil habis lah. Setelah Alicia berjaya bangkit dan menyelamatkan Ali, dia nasihatkan Ali untuk guna imajinasi minda dia untuk kawal realiti dunia Dimensi Iris seperti Zero, The Final Boss, lakukan. Lepas itu, terus babak lawan jadi gempak habis bila Ali aktifkan override mode untuk dia dan Alicia. Desain Alicia dalam override mode memang cantik dan kreatif. Selain itu, Ali juga summon beberapa kuasa unik seperti summon kucing dia, Comot, dalam bentuk gergasi, Puan Munah dalam classroom dengan ability rotan yang menakutkan, dan pelbagai lagi untuk menewaskan Zero, main villain untuk movie kali ni. Selain itu, memang boleh kata Agent Rizwan dan Zero carry performance voice acting yang top tier kali ni. Suara Azman Zulkifli yang deep dan serius sebagai Agent Rizwan memang menakjubkan. Tambahan lagi, yang paling mengejutkan adalah suara main villain movie ini, M. Nasir kot. Memang terkejut bila saya nampak nama dia ada dalam kredit. Performance dia sebagai final boss dalam movie kali ini amatlah kuat dan menyeramkan, macam Ultron dalam movie Avengers. Kemudian soundtrack dan music score dalam movie kali ini memang gempak. Setiap babak emosi dan babak aksi berjaya dipertingkatkan kualiti dia melalui penggunaan soundtrack yang efektif serta lagu M. Nasir yang menghiburkan. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam movie ini yang boleh dibaiki di projek WOW Animation yang akan datang. Babak lawan Agent Ali dengan Uncle Rizwan memang epik, tetapi babak lawan watak-watak lain terlalu pendek dan kurang impactful. Ini kita boleh lihat pada babak lawan antara 4 ketua teras bertarung dengan Zero Mode Satria. Lepas beberapa minit saja, terus semua ketua teras tewas dengan Zero. Tapi bila lawan Agent Ali, separuh movie lamanya dilawan. Geram rasanya sebab watak ketua teras ni kan already established as a strong character. Sama juga dengan geng General Rama.
boleh pula kalah off-screen apabila dia bertarung dengan Ali yang memakai suit Satria yang digodam. Selain itu, pacing penceritaan juga agak laju kerana event dalam movie ini berlaku dalam beberapa hari sahaja. Writer tidak memberikan proper development untuk babak-babak konflik dan climax untuk berkembang dengan betul. Memang boleh kata hampir semua ancaman yang bahaya tidak membuatkan kita sebagai audience risau kerana kita tahu Ali akan breakthrough dan unlock potensi atau kuasa baru di penghujung movie. Secara keseluruhannya, movie Agent Ali ini berjaya menggabungkan elemen aksi, emosi dan humor dengan cukup seimbang. Rating saya personally untuk movie kali ini adalah 8 out of 10. It is a masterpiece. Walaupun movie ini tidak emotional as movie Agent Ali yang pertama, babak-babak lawan serta peningkatan kualiti dari visual dan animasi amatlah mengagumkan. Tak sabar nak tengok next project daripada Wow Animation. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.